Kita sebagai lelaki, kita tidak sedar yang kita mempunyai simptom masalah lemah tenaga batin. Contoh yang pertama yang ini kita lihat, dulu waktu mula-mula kita kahwin, kita boleh bersama hampir 2 kali 3 kali satu hari. Sekarang cuba lihat, seminggu sekali pun susah. Itu ialah tanda anda mempunyai simptom masalah lemah tenaga batin. Yang keduanya, kadang-kadang tanpa kita sedar, dulu kita boleh bersama dengan pasangan orang rumah kita 10 minit, 20 minit. Sekarang ni tak sampai 3 minit, tak sampai 5 minit dah muntah. Macam mana? Sifat orang wanita ni makin dia berusia makin lama. Sebab apa? Sebab ketebalan kulit farahnya. Jadi hari ni kita sendiri timbul masalah, kita cepat pancu. Rawatlah sebelum terlambat untuk rumah tangga kita. Jangan malu, jangan segang. Datang jumpa Pok Jak untuk buat rawatan lemah tenaga batin. Jangan malu, jangan takut, jangan bimbang. Dan hari ini juga Pok Jak akan beri percuma kepada 5 orang untuk buat rawatan lemah tenaga batin. Datang, sila tekan nak di bawah.